Sempena ulang tahun kelahiran ke-19 putera tercintanya, pengiran muda Abdul Wakil, bekas personaliti televisyen Azrinas Mazhar Hakim, meluahkan bahawa tarikh istimewa itu sentiasa terpahat di hati meskipun mereka sudah lama tidak bertemu. Azrinas turut menyatakan rasa rindu yang mendalam terhadap puteranya, mengenangkan gelagat serta kenakalan anak lelaki yang kini jauh dari pandangannya. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Tidak, ibu tak pernah lupa hari lahirmu. Mungkinkah seorang ibu benar-benar melupakan kesakitan yang ditanggungnya saat melahirkan? Abang Wakil sayang, tiada kata yang cukup untuk menampung betapa dalamnya rasa rindu ini terhadapmu. Tiada jam yang mampu mengira setiap detik yang ibu habiskan membayangkan senyumanmu, suaramu, irama tawamu yang pernah bergema dalam sebuah rumah yang kini terlalu sunyi, tulisnya menerusi satu hantaran di Instagram. Bekas wartawan penyiaran TV3 itu turut menyatakan kebanggaannya terhadap setiap pencapaian Wakil, walaupun hanya mampu meraihkannya dari jauh. Kita seperti bintang-bintang kecil dipisahkan terlalu awal, belum cukup matang untuk benar-benar mengenal bentuk sebuah perpisahan. Namun ibu merasainya dalam setiap hela nafas dan kesunyian itu ibu bawa bersama setiap hari sejak itu. Ibu menyaksikan tahun-tahun berlalu dari kejauhan, tidak pernah cukup dekat untuk berbisik betapa bangganya ibu terhadapmu. Setiap langkah yang ibu dengar tentangmu, ibu raikan walau hanya dalam bayang-bayang yang senyap, luahnya lagi. Dalam nukilan penuh emosi itu, Azrinas juga menzahirkan harapan dan kesetiaannya sebagai seorang ibu yang sentiasa menanti anak-anaknya pulang ke pelukannya. Ibu tidak mampu mengubah apa yang telah hilang, tetapi ibu tetap menyimpan harapan bahawa hidup ini mungkin menghadiahkan kita satu bab yang lebih lembut, di mana suara ibu bukan sekadar kenangan, tetapi sesuatu yang benar yang boleh kau capai jika suatu hari kau mahu. Ibu akan terus menunggu dengan tangan yang sentiasa terbuka dan hati yang tidak pernah walau sesaat berhenti menyayangi dan merindui kamu. Selamat hari lahir ke-19, sayang. Tulisnya mengakhiri ucapan penuh kasih itu.